Jog Mado dikenang ialah destinasi pelancongan yang semakin menjadi tumpuan. Kami terletak di Sungai Siput, Perak. Kita bincang sama-sama komuniti, lepas tu dah satu hati lah. Kita dah bersyarat berkali-kali, orang faham kita tubuh koperasi ni ada manfaatnya, ada keuntungan, ada sikit-sikit lah. Maksud Jog Mado tu, mari sini lah. Bila pengunjung datang, saya selalu sambut mereka dengan mesra. Bawa mereka tengok kawasan dan tunjuk kemudahan yang ada. Dari pondok, celah, sungai, surau sehinggalah bilik air. Di segi keselamatan, kita ada pasang tali di sungai, ada 3 tali. Logak lagi. Kita ada pelampung keselamatan, kita ada siren, kita ada pagar. Cik Arif, ambil dulu kita nak buat tiang pagar ni. Kita ada lampu spotlight, lampu kuning. Malam kita sentiasa pasang. Dan juga malam ada orang jaga. Sungai dia cetek, air dia tak deras, air dia tenang. Kita tak risaulah. Bila lalu dia, langgaman ni macam ni. Ini boleh sempit. Kami dulu pakai ni lah, kampung kat hutan macam ni lah. Inilah kehidupan kami untuk Dia lemang. Bawah ni tebal tak boleh. Yang atas boleh. Sejak kami perkenalkan menu makanan, makin ramai yang datang makan secara balik hari. Masak tu lemak boleh. Manis ni. Cukup. Lemang ayam macam ni lah. Dalam buluh. Orang tengok macam ni, oh macam ni kita buat bagus untuk menjanakan pendapatan untuk komuniti sendiri. Sekarang ni adalah buka mata lah. Dia asli punya barang lah ni. Untuk dari turun-menurun lah. Dari dulu sampai sekarang lah. Kita pakai ni lah. Harapan saya akan datang kalau boleh tempat ini akan jadi famous lah. Supaya orang ramai kenal tempat ni dan juga pengunjung pun ramai.